Kuis Tajwid Part 14. Jawab dulu, baru semak jawapan. Jom kita mulakan. Soalan yang pertama. Apakah hukum tajwid apabila berhenti bacaan pada kalimah yang bergaris? A. Mad arif disukun. B. Mad iwad. Jawapannya B. Mad iwad. Seterusnya, berhenti bacaan berapa harakat? A. 2 harakat. B. 2, 4 ataupun 6 harakat. Jawapannya A. 2 harakat. Seterusnya, apakah nama bacaan pada kalimah yang bergaris? A. Alif lam qamariyah. B. Alif lam syamsiyah. Jawapannya B. Alif lam syamsiyah. Seterusnya, apakah hukum tajwid pada kalimah yang bergaris? A. Idgham ma'al gunnah. B. Idgham bila gunnah. Jawapannya A. Idgham ma'al gunnah. Seterusnya, kalimah yang bergaris perlu dibaca dengung 2 harakat. A. Betul. B. Salah. Jawapannya A. Betul. Selesai 5 soalan untuk kuis kali ini. Dapat berapa betul? Tulis di ruangan komen dan kongsikan kuis ni pada seseorang.